Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah malam ni bersama saya Dr. Hamzah Mandab dalam sesi sharing ilmu kesihatan. Okey. Jadi, malam ini saya akan menemani anda semua lebih kurang 30 minit berkongsi tentang topik apa? Topik dah hujung tahun 2025 tetapi gula darah dan blood pressure masih tak terkawal. Jadi kita nak kupas sikit lah ya. Bagaimana kita nak kawal tekanan darah, blood pressure ini secara alami, insyaAllah. Okey. Jadi pada malam hari ini saya ingin mengupas topik tentang apa nak buat ni? Blood tekanan darah masih tak terkawal, kemudian gula darah pun tak terkawal. Jadi macam mana kita nak buat ni? Mungkin ramai yang berkata dalam diri, alamak, ada yang dah give up, mungkin ada yang dah putus asa, tak nak buat apa dah. Tetapi pada malam ni saya nak beritahu kepada anda semua bahawa jangan putus asa, jangan give up, tuan-puan. Sebab apa? Sebab kalau kita nak sihat ni, ia memerlukan pengorbanan. Sebab apa? Sebab untuk sihat ni dia adalah satu perjuangan juga, tuan-puan. Memang kena berjuang. Sebab bukan mudah nak jadi sihat. Lebih-lebih lagi dengan apa? Dengan segala cabaran-cabaran, dengan segala dugaan-dugaan yang ada dekat sekeliling kita ni, terutamanya apa? Makanan-makanan yang ada dekat sekitar kita ni, itu yang jadi masalah sebenarnya. Sebelum tu kita kena faham dulu kan, gula darah tinggi ni biasanya berkait dengan penyakit kencing manis. Kalau tekanan darah tinggi apa? High blood pressure ataupun hypertension. Okey, jadi kalau kita nak faham kencing manis, kita nak faham darah tinggi ni, kita kena memahami bahawa penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol, sakit jantung, sakit buah pinggang, semua ni dia terletak dalam satu kelompok penyakit yang sama. Nama kelompok penyakit tersebut adalah metabolic syndrome, sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini adalah satu sindrom kumpulan beberapa penyakit-penyakit atau keadaan seperti gula darah tinggi, kemudian tekanan darah tinggi, kolesterol triglyceride yang tinggi, kemudian jangan kita lupakan juga masalah obesity, terutamanya central obesity, iaitu perut boroi. Perut boroi itu adalah satu gejala yang beri gambaran dalam badan kita ni penuh dengan lemak-lemak visceral. Lemak visceral ni lemak yang menyeliputi organ-organ dan tumbuh dekat dalam organ, terutamanya organ hati, fatty liver. Okay? So dia satu kelompok, termasuk juga kanser. Kanser adalah penyakit metabolik. Jadi ada hikmah dia. Oleh kerana penyakit-penyakit ni dia berkaitan antara satu sama lain. Bermaksud apa? Kencing manis ada kaitan dengan kanser, kanser ada kaitan dengan tekanan darah ada kaitan dengan sakit jantung ada kaitan dengan sakit buah pinggang. So dia memang saling berkait rapat. Oleh kerana dia berkait rapat, jadi dia sebenarnya satu perkara yang baik sebab kita boleh atasinya dengan kaedah yang sama. Sebab satu kelompok. Jadi kita tengok dari sudut yang berbeza hikmah dia. Okay? So, first step, apa anda nak buat kalau misalkan dah hujung tahun ni, kan, lagi 2 minggu dah nak berakhir tahun 2025, gula darah masih tak terkawal, BP masih tak terkawal. Nombor 1, saya sarankan anda untuk menjalani rutin medical check-up. Buatlah medical check-up, blood test yang basic. Sebab apa? Sebab kita nak tahu status keadaan anda terkini yang updated. Kita nak tahu ni, gula darah ni dari sudut pemantauan anda, especially terutamanya pesakit kencing manis, bacaan yang ingin kita monitor adalah bacaan HbA1c. Okey, kemudian HbA1c dia lebih accurate berbanding dengan fasting blood sugar. HbA1c kita nak di bawah 6.5%. Tu bacaan normal. Kalau yang kencing manis, kalau bawah 6.5 terkawal. Okey, kemudian apa lagi? Daripada blood test kita boleh tahu bacaan gula darah, lepas tu keadaan buah pinggang macam mana, keadaan hati macam mana, paras kolesterol macam mana, full blood count darahnya okey ke tidak, cancer markersnya kita boleh tahu. So itu penting. So itu tips pertama saya adalah pergi ke klinik swasta berdekatan dengan rumah anda ataupun dengan dekat dengan lab, buat blood check up yang basic. Satu. Untuk apa? Untuk kita ada kejelasan atau clarity keadaan kita tertentu. Kalau tidak, kita akan meraba-raba dalam kegelapan. Betul ke tidak, tak tahu ya ke tidak, kan? Kabur. Kita nak jelas, clear.
Satu. Nombor dua, dah hujung tahun, kalau anda ada kencing manis dan darah tinggi, kena ubah cara fikir, mindset. Anda kena faham bahawa sakit kencing manis darah tinggi ni adalah satu penyakit yang boleh sembuh, boleh reverse. Okey. Ni bukan kata saya, ini adalah kata berdasarkan scientific journal. Okey, pada tahun 2021, sebelum tahun 2021, okey, American Heart Association ataupun satu badan endocrine, European Endocrine Association, endocrinology ni adalah bahagian dalam bidang perubatan yang berkaitan dengan kencing manis, di bawah endocrinology. Mereka mendapati bahawa sebelum tahun 2001, okey, dari sudut definisi, penyakit kencing manis ni adalah penyakit yang progresif, unreversible, penyakit yang kronik. Kronik maksudnya berlangsung lama. Progresif bermaksud dia akan terus memburuk dan memburuk, semakin teruk. Dan irreversible, itu adalah definisi sebelum tahun 2021. Tetapi dengan perkembangan teknologi, perkembangan kajian, pada tahun 2021, okey, American Heart Association, lepas tu European Endocrinology Association, dia dah merubah definisi kencing manis ni. Daripada tak boleh reverse, tak boleh sembuh, dia dah ubah penyakit kencing manis ni penyakit yang is reversible, boleh sembuh. Reversible kalau istilah medicalnya adalah in remission. Okey, in remission. Okey, jadi tapi ada syarat. Kalau kita nak declare seseorang pesakit kencing manis ini dah sembuh ke tidak, dia perlulah memenuhi syarat-syarat dia. Nombor satu, okey, syaratnya adalah bacaan HbA1c 6.5%. Jadi dia kena check bacaan HbA1c kenalah 6.5% selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Satu. Okey. Nombor dua, tanpa makan obat. Itu dia. Okey. So bacaan HbA1c bawah 6.5, 3 bulan berturut-turut atau lebih tanpa makan ubat. Jadi sebenarnya boleh sembuh kencing manis tanpa makan ubat. Siapa kata kena makan ubat semua hidup ni? Bahkan American Heart Association cakap memang boleh pun, dah memenuhi definisi in remission, diabetes remission. Memang kena berhenti makan ubat pun kalau nak dideklar sembuh. Jadi itu satu. Okey, kena ubah mindset, betulkan cara pandang terhadap sakit kencing manis, penyakit kencing manis ini. Ramai yang beranggapan bahawa dia tak boleh sembuh, kena makan ubat semua hidup. Tidak sebegitu. Tetapi ada syarat dia. Okey, kalau ikut kajian, ada beberapa kaedah yang telah terbukti boleh menyembuhkan kencing manis. Nombor satu ni confirm. Ini dia punya success rate. Peratusan kesembuhan kencing manis ni tinggi sehingga kan 80% ke atas bila seseorang menjalani rawatan ini. Cuba teka rawatan apa tu, tuan-tuan dan puan-puan. Cuba teka. Rawatan tersebut adalah bariatric surgery. Potong usus, pendekkan usus, kecilkan perut. Macam tu. Confirm. Ini 80% ke atas pasien-pasien yang buat bariatric surgery ni, potong usus, kecilkan perut ni, bila yang ada kencing manis, lepas buat operasi ni, sembuh kencing manis je. Gula darah terkawal. Sebab apa? Sebab dia macam ni je. Kencing manis ni satu keadaan di mana berlakunya dua keadaan. Gula tinggi dalam darah, satu. Bila gula tinggi dalam darah akan menyebabkan hormon insulin tinggi dalam darah. Bila hormon insulin tinggi dalam darah secara berlebihan, tak terkawal, akan menyebabkan satu masalah lain, iaitu kerintangan insulin ataupun insulin resistance. Jadi kerintangan insulin ni adalah sebenarnya faktor root cause kepada hampir semua penyakit. Kencing manis berkaitan dengan kerintangan insulin, darah tinggi ada kaitan dengan kerintangan insulin, sakit jantung ada kaitan dengan kerintangan insulin. Sebab kerintangan insulin ataupun insulin resistance ini berkaitan dengan keradangan. Dia boleh menyebabkan radang dalam badan. Dan kena ingat, bila hormon insulin terlalu banyak dalam badan kita, hormon insulin ini sifatnya growth promoting. Dia akan menggalakkan pembesaran sel ni jadi tak normal. Jadi sebab tu kalau wanita yang ada masalah ketumbuhan seperti fibroid ataupun cyst, PCOS kan, PCOS tu kan polycystic ovarian syndrome. Cyst ni adalah gelombang-gelombang air yang tumbuh dalam rahim.
berkaitan dengan kerintangan insulin. So boleh reverse dengan kawal masalah kerintangan insulin. Okey, itu satu. So anda kena faham boleh reverse kencing manis. Apatah lagi high blood pressure ataupun tekanan darah tinggi. Okey, kena ingat high blood pressure juga berkaitan dengan keradangan dalam pembuluh darah. Bila inflammation tinggi menyebabkan pembuluh darah itu mengecut, dia mengecut, mengeras. Jadi tekanan tinggi. So kalau dia pembuluh darah sembuh, sudah tidak terluka, radang tak ada, maka dia akan ada kemampuan untuk dilate, untuk mengembang. Okey, so faham itu So kena betulkan mindset. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Sekarang nombor 3, apa yang anda boleh lakukan kalau ada kencing manis, darah tinggi tak terkawal ni? Nombor 1, kita kena sentiasa go back to basic. Go back to basic. Tak payah nak fikir jauh-jauh ambil Mounjaro ke. Sekarang ambil Mounjaro kan, Mounjaro ke Ozempic ke, tak apa. Go back to basic. Okey, asas ataupun basis natural healing, rawatan secara alami ni tanpa tergantung pada ubat ni adalah diet dan gaya hidup. So kena fokus betulkan diet dan luruskan gaya hidup. Okey, so diet yang macam mana tuan-puan? Diet yang terbukti mengikut kajian boleh membantu seorang pesakit sembuh kencing manis dan darah tinggi adalah diet ketogenic diet. Tu confirm, banyak kajian dah menunjukkan keto diet ni adalah diet yang rendah dengan karbohidrat. Bukan rendah, sangat rendah ataupun very low karbohidrat, tetapi high fat, lemak sihat yang tinggi. Tu confirm. Tetapi keto diet ada kekurangan dia. Sebab tu kalau saya ikutkan, saya lebih minat untuk mengamalkan diet seperti Mediterranean diet. Mediterranean diet ni juga dia banyak menggunakan olive oil, lemak sihat, whole grains kan, buah-buahan, sayur-sayuran. So satu. So kalau kita nak ambil contoh macam mana nak kawal kencing manis dari sudut diet, very simple je. Diet, pastikan apa saja yang anda makan haruslah rendah dengan karbohidrat. Karbohidrat ni contoh nasi, kek, kuih, biskut, makanan proses, mi, kuih tiaw, pasta, pizza, semua tu. Jadi kena pantang atau kurang. Konsep dia either you eliminate or you limit. Sama kalau tak kuat nak pantang, kurangkan. Itu konsep dia. Asalkan you are making progress, asalkan anda buat. Okay, so kurangkan nasi dalam masakan. Okay, bila anda dah kurangkan portion nasi dalam masakan, maka nak top up kekurangan nasi tersebut, anda kena banyakkan makan whole real food. Whole real food ni contoh daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Very simple, basic. Dia bukan rocket science pun. We go back to basic. Banyakkan makan buah dengan sayur. Okay, tak kisah buah apa, tak kisah sayur apa, tetapi kalau sayur ni, kalau buah ni, anda kalau boleh carilah campuran buah-buahan yang rendah dan sederhana dengan GI ataupun glycemic index. So buah ni, dia punya tahap kemanisan dia ada berbeza-beza batas. Ada GI ni, glycemic index ni, dia adalah tahap kemanisan sesuatu makanan. Dia punya skala dia adalah 0 sampai 100. Kalau GI kosong, dia tak ada gula sama sekali, iaitu air kosong, air mineral. Kalau GI 100, manis yang aman. So contoh macam buah yang rendah atau sederhana dengan gula, apple, pear, betik, blueberry, semua tu okey lah. Kalau yang agak tinggi sedikit, moderate macam durian, ni moderate lah. Moderate macam pisang, lepas tu macam mangga kan, contoh kan. Itu semua okey. Yang tinggi sikit ni contoh macam durian. Jadi boleh makan durian, tapi jangan makan tiap hari. Okey, lebihkan buah yang rendah dengan gula tadi tu. Okey. Tapi jangan takut makan buah, sebab buah walaupun ada gula fructose, tapi dia ada serat. Sayur-sayuran tak ada masalah. Kalau saya sarankan, kalau yang ada high blood pressure ni, banyakkan makan sayur-sayuran yang tinggi dengan nitrates dan juga tinggi dengan sulfur. So nitrates ni contoh dia apa? Buah-buahan dalam kategori dark green leafy vegetable, sayur-sayuran hijau gelap berdaun. Contoh kangkung, bayam, sawi, bak choy,
ulam raja, pegaga, semua tu boleh, tak ada masalah. Banyak kan sebenarnya. Salad bukan dark green leafy lah, ya, sebab dia ada nitrates. Nitrates ni bila kita makan sayur-sayur ni, apa dia buat? Dia ada nitrates, dia ada vitamin K. Vitamin K membantu untuk mencairkan darah, bagi darah tak pekat. Sebab apa? Sebab kalau darah terlalu pekat, risiko nak terbentuknya sumbatan tu ada, tinggi. Blood clot. Okey. Jadi sebab tu darah tak boleh terlalu pekat. Satu, dalam sayur hijau pula dia tinggi dengan nitrates. Nitrates ni bahan yang diperlukan untuk membentuk nitric oxide. Nitric oxide ni gas yang dihasilkan dekat dinding dalam pembuluh darah. Apa fungsi gas NO ni atau nitric oxide? Melenturkan pembuluh darah, melembutkan pembuluh darah, melebarkan pembuluh darah. Jadi bila pembuluh darah lebar, blood circulation akan lancar. Jadi tekanan darah akan terkawal. Okay? So itu je basic. Bila dah pilih cara makan, pilih jenis makanan, sekarang kena kurangkan frekuensi pemakanan. Kena kurangkan kekerapan makan. Okay? Itu go back to basic juga. Kita kena ikut cara makan nenek moyang kita, iaitu sekali atau 2 kali sahaja sehari. Okay? Bahkan dulu-dulu ada yang mengatakan kita ni sepatutnya makan bila kita rasa lapar je. Jadi masalah sebab kita dah terikut-ikut dengan diet peninggalan penjajah kita British. Breakfast, lunch, dinner. Siapa yang ajar kita makan 3 kali sehari ni? Cuba kita kaji balik. Iaitu penjajah British kita. Kita pun tak sedar. Kalau kita kaji, nenek moyang kita zaman dahulu, mereka makan sekali atau 2 kali saja. Sebab tu mereka berusia panjang dan sihat. Ada yang sampai umur 90 tahun, 100 tahun kan. Kuncinya terletak pada jenis makanan yang mereka pilih dan kekerapan makan yang kurang. Tak banyak makan dan kurang makan. Macam tu. So, biasakan diri. Okay, frekuensi makan. Kalau saya suka skip breakfast. Skip breakfast, terus buat IF, intermittent fasting. Makan lunch and dinner. Lunch and dinner pun dari sudut portion nasi itu kena kawal paling banyak segenggam atau suku pinggan. Itu dia kan portion dia. Okay. Baik, sekarang apa lagi untuk kita kawal kencing manis dan darah tinggi ni? Kena ingat kencing manis ni bukan sahaja disebabkan oleh pemakanan, tetapi gaya hidup juga memainkan peranan. Gaya hidup yang tidak aktif kita panggil sedentary lifestyle. Bermaksud duduk dalam bilik, duduk dalam rumah je, tengok handphone, main game, tak bergerak. Itu pun meningkatkan risiko sebab badan kita ni kena memerlukan pergerakan. Sebab bila kita bergerak, darah akan lancar dan badan akan membakar lemak dan membakar gula. Kalau tak, gula akan disimpan dekat dalam hati dalam bentuk lemak atau glycogen. Okay? So, luangkan waktu sekurang-kurangnya 20 minit saja sehari. Tak payah nak masuk Ironman ke, triathlon ke kan, macam saya sadik tu, tak payah sebenarnya. Go back to basic je, bermaksud buat apa sahaja pergerakan yang anda suka, yang anda minat. Kalau suka berjalan, berjalan. Kalau suka berjoging, berjoging. Kalau suka berbasikal, berbasikal. Kalau suka berhiking, berhiking. Asalkan kuncinya adalah kena istiqamah, kena konsisten. Kalau buat sehari, lepas tu sebulan tak buat, dia tak ada kesan. Dia kena secara konsisten ataupun istiqamah, barulah dapat manfaat dia kan. Okey, buat. Kalau saya berjalan je, tak apa. Berjalan ni bagusnya dia ada low impact dan low intensity workout. Okay. Berjalan sekurang-kurangnya 20 minit dalam sehari. Timing paling penting. Kalau boleh pada waktu pagi sebab nak dapat vitamin D antara 9.30 hingga pukul 11.30. Okay, itu untuk gaya hidup. Dan penting juga untuk kawal kencing manis dan darah tinggi. Kena ingat faktor stres juga mainkan peranan. Kalau anda jenis yang stres tinggi tapi dipendam ni kat tempat kerja, stres tinggi, di rumah stres tinggi, gula anda akan naik sebenarnya. Anda akan lebih mudah untuk kena kencing manis sebab bila anda stres, hormon kortisol akan tinggi. Hormon kortisol tinggi, hormon kortisol ni hormon kortikosteroid. Kesannya pada badan macam steroid. Jadi bila kita ambil steroid, apa berlaku? Okey, gula akan tinggi. Sebab itulah kalau orang yang pesakit yang mengambil steroid jangka masa panjang, risiko untuk kena kencing manis tu ada. Sebab steroid tu kesan sampingan dia menyebabkan orang kena kencing manis. Samalah kalau anda stres, senang kena kencing manis kan. So, urus stres dengan baik. Macam mana nak urus stres? Kita go back balik tadi, point nombor 2. Banyakkan pergerakan. Bila kita bergerak,
badan kita akan hasilkan hormon yang counter efek daripada hormon kortisol stres tu. Okey, bila kita bergerak, bersukan, bersenam ni, contoh, nama dia hormon dopamin dan hormon serotonin. Dia akan berlawanan dengan hormon kortisol tadi tu. Sebab tu bila kita lepas berolahraga, lepas kita bersenam, lepas kita bersukan ni, badan kita akan rasa macam seronok kan, rasa macam badan dia ringan, mood pun lebih stabil. Sebab itu penghasilan hormon dopamin. Okey, baik. Kemudian tidur pun memainkan peranan. Tidur pastikan anda kena cukup. Tidur yang tak cukup kita panggil circadian rhythm dysregulation. Tu dia, keluar Mak Saleh pula senang cerita macam ni lah. Tidur ni penting sebab waktu itulah badan akan reset balik sistem badan kita dan restore balik fungsi optimum badan kita. Jadi segala toksin, kekotoran akan dikeluarkan sewaktu kita tidur. Sel-sel yang baru, sel sihat, kita panggil cell regeneration dan cell rejuvenation akan berlaku pada waktu malam. Liver detox akan berlaku pada pukul 11, 11 malam ke atas sampai pukul 2. Jadi kalau kita tak tidur sebelum pukul 11, badan kita tak dapat nak detox toksin dengan berkesan. Okey, jadi tidurlah sebelum pukul 11. Pastikan anda tidur yang berkualiti dan mencukupi. Apapun, saya sarankan anda untuk memasuki tahun 2026 ni, saya sangat mensarankan anda ada resolusi, ada azam, resolution tahun 2026. Okey, azam ni tak apa, walaupun mungkin azam tahun lepas tak tercapai. Tapi kalau kita berazam, sekurang-kurangnya dia dah set target dah. Kita dah ada perkara yang kita nak capai, dan kita kena bergerak ke arah target tersebut. Walaupun capai tak capai tu belakang kira. Yang penting usaha tu yang penting. Okey, dan saya sarankan anda berazamlah untuk jadi lebih sihat pada tahun 2026 dan bebas penyakit. Sihat dan bebas penyakit. Itu yang penting sebenarnya. Kalau sihat mestilah bebas penyakit. Tidak juga. Sihat ni tak semestinya bebas penyakit. Contoh, penyakit mental, stres. So kita nak sihat jasmani dan rohani, minda dan fizikal dan rohani, dan bebas penyakit. Macam tu. Jadi insyaAllah baik, kita jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Terima kasih banyak semua kerana sudi hadir sesi malam ini. Harapan saya anda semua sentiasa sihat walafiat sepanjang hayat, ataupun well for life with DND. Assalamualaikum semua, selamat berehat. Jumpa lagi, bye bye.